Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak sambal ikan campur tocu, campur torung. Tiga jenis lah tu. Jadi Pak Murad nak goreng ikan dulu. Masukkan minyak dulu. Buh garam. Jangan dia lokek ikan tu. Sekejap lagi dia panas, Pak Murad masuk ke ikan pula. Ni Pak Murad masuk ke ikan pasal dah panas. Ikan selayang nama ni. Dah garing dah Pak Murad angkat balik lah. Dah mosik ni. Pak Murad angkat lah ikan ni. Jadi Pak Murad nak buat sambal dia pula. Ni Pak Murad masukkan bawang putih, bawang merah, halio. Biar dia sampai kering lah. Nampak dia kuning sekarang tu. Pak Murad masukkanlah cili ke apa ke. Masukkan sos tiram. Kicap sotong. Masukkanlah cili goreng. Masuk habis lah. Senang. Kalau dia simpan habis ya. Senang. Tunggulah dia melegakkan, masukkan barang yang lain-lain pula. Oh lah tocu. Ni tocu ni. Ni tocu. Jangan lupa buah asam koping. Koping. Buah gula sikit macam ni. Rasa manis. Jangan banyak lah. Kau muntah boyo. Ambil rasa. Pak Murad berharap sikit lah. Pasal tocu tu tadi dah masin. Jangan banyak-banyak lah, sikit je lah. Sekarang tak sedap dah. Sikit ambil rasa. Pak Haji ni motor. Boleh cukup rasa. Berasa sedap pun buat sama lah. Cukup rasa. Nampak dah koringnya. Dah melegak. Jadi Pak Murad nak masukkan terung ni pula. Terung hari ni Pak Murad tak ada goreng dah. Terung labu punya. Pak Murad masukkan dia punya bawang Holland. Ni bawang Holland lah. Jadi Pak Murad masukkan ikan. Ikan selayang. Cili merah sama cili hijau. Untuk cantik dia. Ni dah. Lepas ni kan Pak Murad boleh angkat ni. Pasal pun nak masak. Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasil ikan sambal tocu campur torung. Mantap.